Dalam video kali ni Parley nak buat vlog dan review JC yang Parley akan repair lah. Ada banyak ni guys, JC yang Parley akan repair. Repair tak repair sangat pun, nak buang logo lah, nak buang logo, nak buang handset. Kalau yang versi yang dah siap, Parley akan letak dekat shorts YouTube ni lah. Nanti korang boleh check it out lah. Sebelum tu korang boleh subscribe dulu guys. Yang mana belum subscribe tu, kasih subscribe dulu channel Terafich TV. Let's go. Dalam baldi ni ada tools untuk repair JC lah. Letak dalam ni senang, tak perlu barang semua dalam ni. Kita buat keluar dulu lah barang. Kita set up dulu tempat nak repair. Senang nak buat kerja nanti. Untuk nak letak baju je lagi. Barang-barang dalam baldi tadi ada. Kalau korang nak dapatkan macam vinyl remover ni ke, kalau korang nak dapatkan mask ni ke, semua barang-barang ni Parley akan letakkan link Shopee dekat description dekat bawah lah. Macam ni pun ada juga dekat Shopee, ada juga. Sebelum kita repair, buang nameset je lagi, kita review dulu order customer. Ada yang macam baju ni ni. Baju ni customer dia suruh Parley repair logo ni, logo JDT. Logo JDT ni memang fragile kan, memang fragile. Yang original pun sama juga, dia akan rosak. Nak tak nak memang korang kena keluar modal sikit nak repair. Ni dia akan rosak ni sebab dia pakai macam cat, macam warna untuk logo ni dia bukan tanam, dia cat. So dia akan terkupas macam ni bukan baju ni je, baju tak semua baju JDT tu. Macam ni yang original pun sama juga akan rosak macam ni. Kalau korang nak suruh Parley repair, korang boleh hantar dekat Parley jugalah. Okay. Lepas tu ni baju Cardi City ni nak buang nama belakang ni, nak buang nama nombor dekat belakang. Kita ada baju AC Milan. AC Milan ni dia punya patch ni nak kena, patch UCL dengan Puma ni nak kena buang. Lepas tu nak kena tepek dekat bawah sikit lah. Apa ke benda ni patch dekat bahu ni. Kalau korang pakai kan, dia bukan patutnya dekat bawah ni patch, tapi dia jadi kat atas ni. Sebab baju ni dia kilang buat silap kat sini. Sepatutnya rasanya dekat bawah ni kot. Ataupun di atas sikit. Rasanya atas sikit ni. Tapi kena buang logo ni, betul kita tampal kat sini lah. Nanti yang versi dah siapnya baju-baju ni nanti Parley tunjuk dekat shots lah. Dalam vlog ni Parley tunjuk proses je lah. Macam ni baju nak buang sponsor judi. Kalau ikutkan ni dah buang dah tapi nak buang semua lah, nak buang semua. Baju Rangers. So kita ada baju Croatia ni. Ini nak buang. Macam patch dia macam tak ada apa-apa masalah kan, macam okey je. Tapi sebenarnya patch ni salah ni. Ni patch Euro, sepatutnya patch UEFA. Bukan patch UEFA, patch Nations League. Sepatutnya nak letak patch Nations League. So kita akan buang ni, dah tampal patch Nations League lah. Baju Rangers, ada baju Rangers lagi. Baju Rangers ni memang sponsor judi lah. Ni dah buang dah, itu Parley dah buang. Tapi nak kasih cantik lagi lah, sebab dia ada kesan kotor sikit. Kepada korang yang baru nak berjinak-jinak repair JC tu kan, dia ambil masa sikit lah nak belajar, nak buang nameset ni. Sebab kalau buang nameset ni sekali buang, dia akan kotor lagi guys. So kena buang 2-3 kali, 4 kali sampailah hilang. Macam ni ada lagi kotor. So ni Parley nak buang kali ketiga rasanya. Okay. Sambil tu nak gantung sikit lah baju ni dekat belakang, barulah nampak lawa sikit video ni. Panas hari ni, panas kan, berpeluh-peluh kan. Dah lah pakai mask lagi. Okay. So guys, jom kita tengok Parley repair baju ni guys. Let's go. So sekarang ni Parley open job repair JC lah. So alang-alang tu Parley try test buat vlog repair JC macam ni. Sebab biasanya Parley buat video review JC je kan. So kalau korang suka video macam ni, korang boleh komen nak lagi dekat bawah. So kalau korang nak tahu video panjang, sekarang ni Parley jarang buat lah. Sebab Parley sekarang fokus buat video pendek dekat shorts je. So next plan Parley cubalah nak buat video JC hunting pula ke kan. Tapi untuk video JC hunting tu Parley kena tunggu dulu free time, barulah Parley boleh buat. Ataupun kalau korang ada cadangan kedai yang sesuai untuk Parley pergi buat food pula video JC hunting, so korang bolehlah komen dekat bawah.